Azam Aziz dan A. Sylvain sertai The Red Giants. Pasukan Gergasi Merah sudah memulakan langkah awal dalam merekrut pemain baru bagi persiapan musim baru Liga Super yang bakal bermula nanti. Dua pemain tempatan menjadi rekrut awal bagi skuad The Red Giants, iaitu Azam Aziz dan A. Sylvain. Pemain berusia 31 tahun, Azam Aziz yang juga merupakan bekas pemain kebangsaan bukanlah nama asing bagi peminat bola sepak tanah air. Sepanjang kariernya, Azam dikenali sebagai antara pemain tengah paling konsisten dalam Liga Super Malaysia. Selain itu, beliau turut mengumpul 24 penampilan bersama skuad Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Beraksi bersama Kelantan The Real Warriors musim lepas, tampil dengan 22 penampilan dengan meledak 2 jaringan dan 1 bantuan gol. Manakala A. Sylvain menyertai Selangor FC selepas mempamerkan aksi yang konsisten sepanjang bersama Negeri Sembilan FC dalam saingan Liga Super Malaysia sebelum ini. Dikenali dengan kepantasan luar biasa, keberanian mengasak lawan serta memiliki work rate yang tinggi, Sylvain dijangka mampu menambah dimensi baharu kepada jentera serangan Gergasi Merah. Bersama Negeri Sembilan FC, A. Sylvain tampil dengan 22 penampilan dengan membuat 3 bantuan gol sepanjang aksi bersama skuad Jang musim lepas. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.